kita kena siapkan minggu ni juga. Sebab aku risau kalau kita buat lambat-lambat, pesara boleh potong markah pula. Betul Bi, pesara pun dah cakap benda ni semua kena hasil usaha sendiri dan ni pun. Tapi susah lah korang. Banyak sangat minggu ni. Aku rasa minggu ni. Aku rasa banyak sangat. Hai, korang tengah buat assignment ke? Kenapa? Oh, aku ada cara yang lagi senang. Aku ada kenal seorang senior ni. Dia boleh tolong buatkan, tapi tinggal kena bayar je lah. Weh, tapi tu macam menipu je Bi. Alah, semua orang buat. Lagipun cepat je siap. Itu duit tau. Itu bayaran dia. RM100 je lah tapi confirm makan dulu. Masalah lah. Kita ni belajar untuk ilmu. Bukan untuk beli markah. Betul, tapi itu pun kira macam rasuah dalam bentuk akademik kan? Korang ni terlalu dulu sangat lah. Ini bukan rasuah pun, cuma minta bantuan je. Tapi kalau bayar untuk dapat benefit tu bukan rasuah ke? Betul? Untuk aku, meniru, beli assignment ataupun buat apa-apa je lah perkara yang tak jujur dalam nak dapatkan sesuatu ni dah termasuk dalam perkara yang menyerupai rasuah. Sebab dia dah melanggar dah integriti dan keadilan. Tapi kalau tak buat macam ni, susah lah dapat markah tinggi. Sihat, kejayaan tu datang daripada usaha sendiri. Tapi kalau dari universiti lagi kita dah terbiasa dengan rasuah, nanti bila kerja macam mana? Tak ada, aku tetap nak buat juga sebab aku rasa ni jalan yang paling mudah. Kamu semua tengah bincang bahasa apa ni? Doktor, sebenarnya kita orang semua tengah bincang pasal assignment. Bagus semua, kamu semua perlu buat dengan jujur dan amanah ya. Doktor, kalau ada orang bayar pelajar lain untuk buat assignment tu salah kan? Ya, itu salah dan dikira sebagai rasuah akademik. Rasuah bukan hanya berlaku di pejabat kerajaan saja, tetapi di dalam universiti pun boleh berlaku. Betul doktor, setuju? Sebagai pelajar, kamu adalah pemimpin masa depan. Kalau dari sekarang kamu tidak minum, maka rosaklah negara. Minta maaf saya hampir buat keputusan salah. Saya pun, saya ingat benda ni perkara biasa. Tak apa, yang penting kamu sudah dah berubah. Betul doktor, kita memang patut bertanggungjawab untuk berani rasuah. Rasuah ni boleh rosakkan masa depan. Betul, ingat integriti itu penting. Mulai hari ni, saya janji tak akan buat perkara yang salah lagi. Saya pun doktor, lepas ni semua assignment saya buat sendiri. Kita mesti berani menolak rasuah. Sebab rasuah musuh negara. Ingat semua, perangi rasuah adalah tanggungjawab bersama. Perangi rasuah tanggungjawab bersama. Jujur, amanah dan berintegriti Demi masa depan negara. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.